I wonder why you and me fight each other. Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, Sekarang majlis program sarapan petani dikendalikan oleh majlis, dikendalikan oleh Masjid An-Nur, dan lepas waktu solat subuh dan waktu yang karena ramah subuh tadi, dan kelihatan kru dan peserta penduduk di sini komuniti, dan sebenarnya program ini dapat dilaksanakan melalui sumbangan penduduk sini, dan juga syarikat beberapa restoran. Dia nampak you're my sister, just one big family, family. Ini salah seorang pengendali syarikat yang mengendalikan restoran apa dia? Nasi kandar Haji Bashir. Nasi kandar Haji Bashir Ini tokek dia kan? Ya. Boleh ucap sikit tu apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini ada bawa makanan untuk Masjid Al-Nur di Sarjana Perdana di Isteri Pagi. Kami daripada Nasi Kandar Haji Bashir nak buat sarapan pagi di Masjid Al-Nur. Alhamdulillah kami hari ini ada bawa nasi kandar, ikan, kari ikan dengan fresh, dengan ayam potong. Alhamdulillah, doakan untuk kami keluarga dengan masjid, ahli-ahli masjid, dengan semualah. InsyaAllah kita selesaikan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pengusaha kita Restoran Bashir. Ini kru kita, ketua chef kita minta bagi tahu chef apa tujuan dan bagaimana perancangan ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebahagian daripada program yang dianjurkan oleh Masjid An-Nur untuk mengimarahkan masjid ini. Macam-macam program yang disediakan, salah satunya adalah sarapan pagi perdana pada setiap bulan. Okey, kita sediakan segala menu dan segala program. Contohnya macam hari ini, selain daripada sarapan pagi, kita juga bawa pasukan daripada Klinik Dr. Rose Seri Prestana untuk membuat satu demonstrasi pertolongan cemas di rumah. Contohnya CPR, kalau anak-anak atau apa tercekik di rumah. So hari ini kita bawakan pasukan daripada Klinik Dr. Rose Seri Prestana untuk membuat demo di sini hari ini. InsyaAllah masih ada lagi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lagi singgah di Masjid An-Nur sebentar untuk bersarapan dan mengikuti program kita ni. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih chef ketua kita. Dan kita pergi lagi tempat beberapa orang lagi. Ini juga salah seorang tukang masak Pukul berapa tuan sediakan masakan tadi? Pukul 5 Alhamdulillah. Buat apa tu tuan? Buat apa tu?
kandar je. Nasi kandar ya. Alhamdulillah nasi kandar ya. Kandar pegang-pegang. Okey, terima kasih. Doesn't matter if you live far away from me. You feel like Ini dia kita makan cry and peserta yang makan sama-sama lah. sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe out Berselera nampaknya ya. love, walk Ya. you with smile. Have you thought about why we look the same? Kami sangat berbangga dengan Masjid An-Nur kerana setiap bulan ada sarapan perdana yang menjemput semua karya di bawah Masjid Perdana untuk sama-sama menikmati sarapan pagi di Masjid An-Nur dengan juadah yang berbagai lah, dan sangat meriah lah pagi-pagi yang buat sarapan perdana. Semoga yang menerima untuk sarapan ini diberkati Allah, insya-Allah. Sekian, terima kasih. I care about you, and I wish you could realize there's no difference between us two. We're part of one family, no matter how Untuk majlis ini juga YB dapat bersama kita ya. Kita dengar pandangan YB ya. Apa pandangan dan komen YB lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Inilah di antara tempat yang saya suka berata pagi. Sebulan sekali dia ada apa dipanggil sarapan perdana kuliah subuh. Saya ucapkan terima kasih kepada urusan masjid, memang power lah. Masjid An-Nur ni terkenal, memang hebat. So terima kasih kepada jemaah datang ni, kita sokong semua. Semoga program dapat teruskan lagi, insyaAllah. Sama-sama ke Masjid An-Nur setelah berjemaah dan program-program berdagang. Okay. Ini Ustaz Yazid ya. Kita dengar pandangan Ustaz Yazid lah tentang program kita pagi ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Masjid berjaya bukan setakat mengimarahkan masjid, bahkan dapat mengimarahkan perpaduan pertalian antara jemaah dengan majlis ini. Saya harap masjid ini sentiasa wujud dan sentiasa berterusan. Kerana dengan masjid ini juga menguatkan lagi perpaduan untuk menguatkan lagi masjid. Okey, terima kasih Ustaz ya. Lagi. Selepas ini akan berlangsung ya satu lagi program. Program briefing tentang daripada doktor ya. Host klinik private yang akan menjelaskan tentang. Assalamualaikum, saya Dr. Ros dari klinik Dr. Ros Seri Pistana. Okey, kami hari ini ada buat demo masalah kecemasan lah, maksudnya demo awal kecemasan. Dan masa sama kita juga introduce klinik kepada orang ramai lah ataupun duduk Sarjana Utama ni. Klinik Dr. Ros Seri Pistana berada di Seri Pistana, depan Taman Seri Pistana. Yang kami nak kongsikan ialah bantu mula untuk luka-luka kecil sahaja, sebab perkara ini sering berlaku dalam kehidupan seharian kita, mungkin di rumah, mungkin di masjid, mungkin di sekolah dan sebagainya, di tempat kerja. Jadi tuan-tuan hari ini kalau balik nanti, tuan-tuan dapat sekurang-kurangnya 3 aktiviti yang boleh tuan-tuan apply apabila berlakunya kecederaan, luka akibat terkena benda yang tajam ataupun terkena geseran ataupun terkena api, air panas, renjatan elektrik dan sebagainya. Untuk peringkat saya cuma berikan beberapa situasi dan contoh. Kemudian isteri saya akan tunjukkan cara macam mana untuk handle luka tersebut. Saya nak terangkan konsep Dr. ABC. Dalam bantu mula, tuan-tuan kena ingat satu konsep Dr. ABC, iaitu danger, D for danger,
for respond, A for airway, B for breathing, C for circulation. Tapi untuk ABC hari ini kita tak masuk lah sebab dia lebih kepada CPR, AED dan sebagainya. Cuma kita kena kenal pasti danger dan respon. Apabila kita terima sesuatu kes kecemasan, contohnya anak kita terbakar, kena api. Jadi kita kena kenal pasti danger sebelum kita selamatkan dia. Danger dalam situasi ini ialah api itu sendirilah. Danger dalam situasi ini ialah api itu sendiri. Jadi tuan-tuan tak boleh terus mendekati anak tuan-tuan walaupun sayang. Sebab tu dalam perubatan, dia kalau boleh kita ni tak boleh treat family sendiri, takut bias dan emosi. Kalau boleh ada orang lain yang bantu kita. Sebab takut emosi tu terbawa-bawa, kita pergi dekat danger, kita juga kena danger. Contoh macam tadi, anak kita terkena api. Jadi kita kena pastikan dulu bahaya api itu tidak terkena pada diri kita sebagai first aider dan juga kepada mangsa itu dapat dihentikan. Dan kita kemudiannya kita akan pergi kepada peringkat respon. Kita kena pastikan pesakit tadi anak kita tu dia masih boleh memberi respon, maksudnya dia masih sedar. I wonder why you and me fight each other. Don't you see? Assalamualaikum. Saya bahagian menggoreng. Mula daripada pukul 5 sampai sekarang ni menggoreng lekong, pisang goreng dan cempedak. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kepada Masjid An-Nur kerana menjemput mengadakan program bulanan sarapan pagi bersama ahli karya dan jemaah. Masjid An-Nur dan JK juga mengalu-alukan sumbangan daripada pihak semua penduduk yang berhajat untuk menyumbang untuk program yang kita akan adakan setiap bulan, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya terima kasih kepada semua yang menjayakan kuliah subuh dan juga program sarapan perdana Masjid An-Nur. Seperti biasa setiap bulan kita buat program ni semata-mata untuk kita merapatkan hubungan, merapatkan ukhuwah sesama ahli karya dan seterusnya. Sudah tentulah semua ini tak akan berjaya kalau tak dapat sokongan daripada semua. Untuk sekian kalinya di Masjid An-Nur kita adakan kuliah subuh bersama sarapan pagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, uniknya di Masjid An-Nur ni, sarapan pagi kita buat masak atau penyediaan makanan secara live bersama dengan rakan-rakan atau sahabat-sahabat kami di Masjid An-Nur. Jadi dekat sini sebenarnya antara kebaikan dia jalinkan ukhuwah antara kami dan jemaah-jemaah di Masjid An-Nur. Dan saya rasa program ni sebenarnya telah menjana beberapa idea dan beberapa hasil untuk masjid. Contohnya tahun lepas kita bersama dengan rakan strategik UiTM mengadakan 3 modul di Masjid An-Nur bersama dengan sarapan pagi. Jadi dapat kita panggil suntikan semangat anak muda supaya beraktiviti di Masjid An-Nur. Bukan saja di Masjid An-Nur, mungkin di masjid-masjid yang lain. Jadi itu yang kita cuba dapatkan. Assalamualaikum, terima kasih anjuran majlis sarapan pagi di An-Nur. Semua sedap dan aktiviti dia pun bagus. Saya puas hati. Dijemput semua datang kalau ada lagi aktiviti di sini. Wah, program ni terbaik bos. Lain kali mesti lagi baik. Semua datang mari. Semua yang terbaik ada di sini. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Untuk bulan ni dengan program resipinya semua habis. Ramai juga jemaah kita yang hadir. Jadi siapa yang belum merasai resipi Masjid An-Nur, sila datang pada program bulan 9 nanti. Okey, terima kasih semua yang hadir.